Assalamualaikum guys. Hari ni jom kita review raket Victor Thruster Hawk Pro. Okay, so ni merupakan upgrade daripada Victor Thruster Hawk yang sebelum ini yang warna bronze dan handle dia kayu. So sekarang yang Hawk Pro ni dia upgrade pakai free core dan juga ada power ring kat dalam ni. Alright, so raket ni ada pilihan 3U dengan 4U dan ada pilihan warna silver dengan warna purple. So, yang saya review kali ni adalah warna silver dan juga berat dia ialah yang 3U. So, macam mana dengan raket ni? Jom kita review hari ini. Okey, kita mulakan dengan technical spec raket ni dulu. Alright, so masa saya baru dapat raket ni, saya terus timbang raket ni dan berat yang saya dapat untuk raket 3U ialah di 87 gram. So memang betul-betul berat 3U standard lah. Okey, dan balance point dia saya dapat di 300 mm, 300 mm. So raket ni memang 3U dan head heavy. Tapi overall feeling bagi saya dia rasa slightly head heavy je. Lebih kepada slightly heavy, bukan head heavy sangat. Okey, walaupun balance point dia 300 mm. Okey. Dan untuk shaft dia, kalau anda tengok kat sini, dia tunjuk sini ialah medium stiff dan disebabkan ada power ring semua, bagi saya, shaft dia, flex dia memang terasa medium stiff, bukan medium. Alright. Sebab dia ada power ring kat dalam ni, kat handle ni. Kalau anda buka, anda boleh nampak lah warna merah power ring dia. Alright, so frame dia tak apa, macam biasa. Macam Thruster F juga, dia agak lonjong dan dia sempit. Dia panjang dan sempit. Okay. So, sweet spot dia atas sikit. Alright. And then, untuk raket ni juga dia pakai frame tri-formation. So maknanya atas ni aerodynamic, kat area sini dia aero box dan kat bawah ni box. Okay, so kita akan dapat rasa solid, laju at the same time. Itulah kelebihan tri-formation frame ni. Alright. So dari segi string bed pula, ni saya nak highlight. Ni yang saya rasa sesuatu yang pelik lah. String bed dia agak lembut sikit. So saya tarik tension 27, tapi bila saya pukul, feeling dia rasa macam 25 je. Tapi sebenarnya tension dia 27. Tak tahu kenapa. Sekejap lagi saya akan explain. Okay? Okay, sekarang kita akan bincangkan pula pasal feeling untuk raket ni. Alright, so macam mana feel raket ni? Okay, raket ni 3U dan dia terasa berat 3U dia. Dan dari segi balance point dia terasa slightly head heavy. Alright. Dan lepas saya setting tali Victor BBS 66 Nano dan juga overgrip Victor, grip saya, ori grip saya dah buang lah. Saya letak cuma overgrip sahaja. Dan berat jadi 88 gram. So masih lagi berat 3U. Okay. Dan balance point dia naik sikit jadi 315. So raket ni memang terasa lah bila hayun tu terasa kepala dia. Alright. Dan medium stiff dia sama. Dan yang menariknya, walaupun raket ni raket mid-end, bagi saya shaft dia recover agak cepat juga. Sebab saya, bila Victor tahu kan, raket high-end dia harga 700-800 dan bila beli raket harga 300 ni, saya tak expect shaft dia akan recover laju macam ni. Okay, shaft dia cukup slim, 6.6 mm dan agak mengejutkan juga. Untuk raket harga 300 ni, flex shaft dia recover dengan cepat. Mungkin disebabkan ada power ring kot. Alright. Dan dari segi string bed dia, ini je part yang paling saya tak suka lah. String bed dia agak lembut sikit. Masa saya mula pasang tali tu, saya buat main dan esoknya saya pergi balik kat kedai tu, saya tanya, betul ke dia tarik 27 tension tali ni? Sebab terasa lembut sangat. Dan orang kedai tu beritahu memang untuk raket ni, kali ni dia buat string bed dia memang terasa lembut sikit. Saya pun tak tanya dengan lebih detail lah kenapa. Bagi saya mungkin itu teknologi Victor kot. Buat string bed dia rasa lebih lembut. Tapi dia bukanlah shuttle hole macam Arc Saber. Tu bukan. Tetap ada repulsion dia juga. Cuma dia terasa lembut. Dia tak rasa stiff. Macam tu lah. Mungkin disebabkan material kot bagi saya. Alright. So itu untuk feeling. Okay, next kita akan bincangkan pula pasal performance raket ni. Okay guys, untuk performance review, first saya nak start dengan speed untuk raket ni. So macam mana dengan raket 3U head heavy ni dia punya speed? Ada speed ke tak? Ataupun dia jadi slow? Bagi saya, untuk 3U head heavy, raket ni tergolong dalam kategori yang laju juga.
Yes, tak ada lag atau tak ada ketinggalan pun. Especially nak kena main drive laju-laju ke, raket ni boleh follow je. Ini disebabkan bentuk frame dia kan. Kat sini aerodynamic, sini aerobox, kat sini bawah ni baru boxy dan shaft dia yang agak slim. So saya rasa mungkin faktor-faktor ni buat raket ni boleh potong angin dan bergerak dengan lebih laju lah, dan juga sangat-sangat responsif dengan bantuan powering ni. Buatkan shaft dia lebih responsif, dia cover dengan cepat. Jadi kalau anda nak cari raket 3U yang ada speed, raket ni anda boleh consider lah. Dia tak ketinggalan walaupun 3U. Saya rasa kalau 4U mungkin dah rasa-rasa macam aura speed punya kelajuan dah. Okay, so speed dia mantap. Alright, next kita akan bincangkan pula pasal control. Alright, sekarang kita akan bincangkan pula pasal control. So macam mana dengan control raket ni? Ada kualiti ke tidak? Alright, sejujurnya control raket ni mantap juga. Sungguh menghairankan lah. Raket mid-end harga 300 tapi control dia macam high-end dah. Sebab pukulan saya bila saya main lob ke, hantar shuttle ke baseline ke, semua cukup-cukup. Tak ada pun yang terajak terlebih sangat ke. Ataupun kalau hantar ke sideline, kalau out tu baru sikit-sikit je. Jarang dia terlampau meliar sangat. So raket ni sangat-sangat stabil. Shock absorption dia memang sangat-sangat best. Mungkin disebabkan teknologi free core ni, kan, handle plastik. So memang best. Dia tak ada getaran langsung pun. And then cuma control ni dari segi kekurangan dia susah nak main net. So nak buat tight net spin tu kan, bola gulung-gulung nipis tu, sampai sekarang dah pakai 3 minggu saya tak dapat lagi. Terus saya cakap, tak tahu kenapa, saya memang tak boleh nak main net dengan raket ni. Kalau main net pun saya boleh main net biasa-biasa je. Tapi kalau spin balik, saya takkan lawan lah. Saya akan clear je balik. Sebab memang saya dah try beberapa kali, bola tu jadi, dia pantul lebih sangat. Memang saya tak boleh buat tight net spin lah. Tight net spin. Sorry. Alright, so dari segi pukulan lain, dari segi nak drop ke, chop ke, atau lob shoot ke, accuracy untuk raket ni cukup tinggi. Sangat-sangat mengejutkan untuk raket harga 300, tapi ketepatan pukulan dia macam raket harga 7,800. So sangat mengagumkan dari segi control. Okay, next kita akan bincangkan pula pasal power. Okay, macam mana dengan power untuk raket ni? Okay, memandangkan raket ni adalah raket siri Thruster. Thruster terkenal sebagai siri power untuk brand Victor lah. So ada power tak raket ni? Okay, saya pakai yang 3U dan apa yang jujur saya cakap, memang ada power. Terutama nak buat main kat backcourt lah, nak buat big smash. Yes, raket ni boleh deliver. Dengan ada berat dia 3U 88 gram tadi, dan juga head heavy 315mm balance point dia. So bila saya smash, yes, terasa power tu memang keluar. Tak ada masalah dari segi power lah. Alright, tapi cuma anda kalau nak buat flick smash pakai raket ni, disebabkan 3U, saya susah sikit nak buat flick smash. Selalunya saya akan cuma chop sajalah atau drop saja. Flick smash sampai nak pakai wrist, saya takkan buat lah. Sebab agak susah sikit. Alright, tapi back smash, yes, raket ni boleh hasilkan power yang besar. Alright, so kalau anda pemain backcourt atau pemain single yang mengharapkan power daripada permainan anda, saya sarankan anda ambil 3U lah. Sebab dia head heavy dia pun tak melampau sangat. Masih boleh handle lagi. Kalau anda jenis main power juga tapi utamakan speed juga, mungkin anda boleh ambil 4U. Dan ya, power, yes, memang besar. Anda boleh handalkan power. Mungkin kalau anda biasa tarik 28, kena lebihkan 1 pound tension lah untuk rasakan repulsion yang lebih lagi. So power memang ada. Okay, so sekarang kita akan rumuskan tentang raket ni. Alright, so overall raket ni untuk siapa? Bagi saya raket ni sesuai untuk backcourt player atau attacker, atau yang suka main smash atau mengharapkan smash untuk kutip point. Yes, raket ni untuk anda. Okay, power dia besar, speed dia ada, dan control dia pun mantap. Alright, memang pada harga 300 bagi saya sangat-sangat berbaloi lah. Victor deliver lebih daripada apa yang anda bayar. Sebab kualiti yang dia bagilah. Alright, so macam mana raket ni dibandingkan dengan raket high end, contoh macam Victor Thruster F Ultra ni. Alright, frame kalau anda tengok
Sama je dari segi saiz apa semua. Okay, bentuk frame sama tapi material dia lain. Alright, so bagi saya overall feeling Thruster F Hawk Pro ni memang lain lah. Thruster F Ultra ni terasa lebih berkualiti, lebih solid dan semua-semuanya lebih-lebih lagi lah. Okay, kalau nak bandingkan dengan Thruster Hawk Pro ni. Tapi kalau anda nak jadikan Thruster Hawk Pro ni sebagai raket performance pun boleh juga. Boleh diharapkan sebab dia ada semua. Raket ni lebih kepada, bagi saya lebih kepada raket serang. Okay, sebab dia ada power dia cukup besar dan memang perlukan tenaga jugalah untuk handle 3U ni. Kalau anda tangan lemah mungkin tak boleh lah kot. Memang tangan tak kuat kan. 3U ni tak kuat sesuai, mungkin 4U yang lebih sesuai. Kalau anda pemain pro atau pemain yang nak pergi tournament, nak cari raket performance, yes, anda boleh hadapkan Thruster Hawk Pro ni sebagai raket utama anda. Okay guys, dijual dengan harga sekitar harga RM300. So dia ada tali dengan grip. Okay, anda boleh dapatkan link pembelian di bawah. Okay, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.